Hi guys, welcome back to Gadget. Realme Number Series datang lagi dan seperti biasa, Realme sentiasa bawa idea yang fresh pada smartphone baru dorang. Dan kali ni, Realme labelkan dia sebagai Portrait Master. Persoalan dia, adakah ianya betul-betul master dalam bahagian portrait ataupun sekadar gimmick je? Baiklah, kita mulakan dengan kamera dia dulu. So, kamera utama phone ni guna sensor Samsung HP5 dengan aperture f1.8 dan of course dia ada OIS. Jadi, dari segi hardware dia dah memang ganas dan yang buatkan kamera dia ni lebih ganas adalah dia punya Luma Color Imaging. Luma Color ni bukan sekadar filter je, tapi ini adalah satu color processing yang dapat certified oleh TUV Rheinland. Pening sikit kan bunyi dia. Tapi bahasa mudahnya, dia fokus kepada skin tone yang lebih natural, lighting yang lebih hidup dan depth bokeh yang lebih real. Bukan fake bokeh. Jadi bila ambil gambar manusia, vibe tu memang lain sikit lah. Tengoklah hasil dia ni, bukan jenis over HDR, dia tak pucat, dia cukup balance dan gambar ni yang korang tengah tengok ni diambil oleh professional photographer. Dan bila aku tanya, most of the time dorang guna auto mode je untuk capture gambar kita orang ni. Dia tak ada cheat code, tak ada setting yang pelik-pelik. Dia guna auto mode je, tapi yang buatkan gambar dia jadi lebih wow adalah ada penambahan lighting. Tapi dia punya lighting yang diorang bawa tu bukanlah studio lighting, lampu besar-besar semua. Tak ada. Diorang cuma bawa portable lighting je untuk tambah cahaya dekat kita punya muka. Dia punya lighting tu memang simple je, tapi dia mampu hasilkan gambar yang cukup cantik macam ni. Itu maksudnya dia punya kamera ni memang cukup powerful. Dan yang lagi rare pada bahagian kamera dia ni, terutamanya untuk harga jualan macam ni, dia ada multi-focal portrait. So, dia ada 5 pilihan untuk focal portrait. Jadi, bolehlah kita pilih ikut kita punya style semasa ambil gambar. Dan yang terakhir, Realme memang pakar dalam bab warna yang estetik ni. Daripada dulu lagi, diorang memang dah pro pada bahagian warna-warna yang estetik ni. And sama juga kali ni, cuma kali ni lebih upgrade. Kali ni, dia ada vibe master mode. So kali ni dia ada 21 tone warna yang berbeza. Macam-macam preset cinematic ada dalam kamera dia ni. Tinggal pilih je. Untuk rakaman video pula dia boleh merakam sehingga 4K 30fps untuk kamera depan dan belakang. Hasil dia bagus, video yang steady. Kali ni banyak improvement lah dekat autofocus. So subject tracking dia memang padu. Jadi memang sangat sesuai lah kalau anda suka buat vlog, suka ambil video produk. Dia punya subject tracking, dia punya autofocus pada smartphone ni memang sangat perform. Baiklah, untuk performance dia pula, Realme 16 Pro 5G ni dikuasakan oleh Dimensity 7300 Max dipadukan pula dengan 12GB RAM LPDDR4X dan juga storage jenis UFS 3.1. Jadi dari segi hardware, kita boleh tahulah yang performance smartphone ni cukup padu untuk buat tugasan harian. Kalau setakat untuk scrolling, untuk multitasking dan sebagainya, memang tak ada masalah pada smartphone ni, dia mampu jalankan dengan lancar. Cuma nak gaming yang berat tu agak sukar sikit lah. Jangan salah faham, dia still mampu running gaming dengan baik, tapi nak dapatkan performance yang stabil pada grafik yang tinggi tu, dia agak struggle sikit. So layan je lah gaming pada grafik yang medium. Untuk bateri dia besar gila, 7000 mAh, memang terlebih cukup untuk guna dalam sehari dan dia punya pengecasan pun cukup laju, 80 watt. Satu combo yang padulah, bateri besar, pengecasan pun laju. Jadi nak cas penuh daripada 1% sehingga 100% ambil masa dalam 1 jam 10 minit. Kalau tengok 1 jam 10 minit tu mesti kau rasa macam lamanya. Tapi tak, dia laju sebab kapasiti bateri smartphone ni ialah 7000 mAh. Beralih pada bahagian display, dia hadir dengan AMOLED 6.78 inci, resolusi Full HD+, refresh rate pula 144Hz. Jadi dia punya display ni memang berkualiti tinggi, warna yang pekat, color yang vibrant. So best je lah kalau kita nak tengok entertainment pada display smartphone ni. Even dia punya fingerprint in display pun cukup laju untuk baca kita punya cap jari. Baiklah, ada satu benda yang mengganggu aku punya pandangan semasa pertama kali melihat smartphone ni. Sekali pandang dia nampak berbeza, nampak fresh, nampak lain je lah berbanding Realme 15 yang sebelum ini. Tapi dua kali pandang smartphone ni dia jadi macam pernah kulihat dah design dia ni. Tapi di mana ya? Yup, dia punya design kamera ni sejibit macam OnePlus 15. Cuma dia twist sikit je untuk jadi
berbeza je lah dengan smartphone tu. But it's okay, tak ada yang salah pun pada bahagian design dia ni. Overall, ini adalah satu design yang premium look, frame yang flat, back panel dia jenis matte. So best lah dengan design smartphone ni. Dan antara kelebihan yang ada pada smartphone ni adalah dia ada IP66, IP68, IP69 dan IP69K. Dia punya IP rating ni memang lengkap gila. Untuk software kali ni jalan dengan Realme UI 7 yang berasaskan Android 16. Semakin lama, Realme UI semakin matang, semakin clean. Kalau dulu dia macam kartun sikit, tapi now lebih minimalis. Ada pula dia punya Flux Engine ni yang buatkan UI dia jadi lebih smooth. Jadi kesimpulan dia, dengan tanda harga yang bermula RM1,599, banyak jugalah upgrade yang ada pada Realme 16 Pro ni, terutamanya pada bahagian kamera. Kali ni dia agak mengganas sikit lah pada bahagian kamera dengan adanya color processing Lumah Color tu, kemudian 200 megapiksel kamera, and hasil dia pun sangat mantap. Memang banyak lah dia punya improvement pada kamera Realme 16 Pro ni. Even dia punya video pun dah semakin baik. And kau tengok dia punya bateri sangat besar, 7000 mAh, serta pengecasan yang laju, 80 watt. Cuma yang kurang sikit adalah pada bahagian performance dia, sebab dia gunakan Dimensity 7300. Kalau tengok kompetitor yang lain dalam julat harga macam ni, kebanyakannya dah guna chipset Snapdragon 7S Gen 4, ataupun yang paling gila dekat Poco X8 Pro tu dia guna Dimensity 8500. Itu memang dah sangat-sangat padu lah. Tapi dengan 7300 ini kurang kencang untuk tanda harga jualan macam ni. Kalau Realme bagi 7S Gen 4 pada 16 Pro ni, rasanya dah cukup lengkap lah untuk smartphone ni. Jadi nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.